Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just yuk kampung Fajar dalam Long Hill. Simbah kata cause we real, kam lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simbah kata cause we real, kam lepak di BYB sama Ruhin Yasin, Insya will be. Hello, selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys for real. Yeah, dan podcast ini, episod ini ditaja oleh Crunchy Crumble SG. Diorang adalah home base business yang jual kuih. Korang should really go to their IG, check out diorang punya kuih-kuih sedap gila. Kita dah rasa, kita dah tunjuk korang last week dia punya kuih. Alright, jangan lupa to follow diorang at Crunchy Crumble SG. Yeah. So kepada yang tak tahu dia punya perisa-perisa daripada Crunchy Crumble, kita ada cornflakes cranberry cookies, kita ada juga chocolate coated cornflake, kita juga ada cornflakes honey, dan terutama sekali kita ada cornflakes honey with chocolate chips. I think that is the best though. Betul tu. Dan bila nak buat purchase tu, jangan lupa gunakan promo code kita BYB Raya untuk dapat 15% bila korang beli 2 botol ke atas. Ya, betul. Dan kami nak minta maaf, promo code ini hanya sampai 14 hari bulan. Jumaat ini. Yes, 14 hari bulan, bukan 13 hari bulan. So jangan tunggu-tunggu. Apa lagi korang tunggu, head over to dorang punya IG Crunchy Crumble SG, tekan dorang punya link kat bio Google Form dorang dan order itu. Jangan lupa pakai kita punya promo code #BYB Raya untuk dapat 15% off bila korang beli 2 botol ke atas. Tadi kau cakap favourite kau apa? The Cornflakes with chocolate kan? Aku tak tahu yang cranberry, cornflake cranberry cookies lah. Itu memang sedap lah. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Dah habis dah. Kita pun nak kena order. Apa lagi? Order lah. Sini. Alright, let's get on. Kata-kata hari ini Pak Yasin. Belilah Crunchy Crumble cookies, minumlah susu hari-hari. Yeah, ting ding 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 ding. Okay guys, what's up everyone? What's up? Alamak, kejap Aku terpicit loop dia punya lagu lah tadi. Loop. Alright. Ingat liup. Liup lain. Liup bukan favourite. Ramadan. Ramadan Karim semua. Okay, anyway, tadi Yes. sebelum aku lupa, tadi aku dengan Syah tengah on the way datang sini. Okay. Aku ambil dia kat blok dia lah. Okay. Dan kita stop kat traffic light kat Lot 1 kan, sana. Lot 1 sana dia, kita nampak 2 budak ni. Okay. Nak pergi tarawih lah. Okay. So dua-dua pakai jubah putih. Jubah putih, Itu okay. So satu budak ni pakai adik ni pakai jubah putih biasa. Lagi satu pakai jubah putih dengan, kau tahu yang kalau kat Arab-Arab kau nampak lelaki yang pakai that thing lah. kita really don't know what that thing is called. Kita just cakap tudung lah. Tudung lelaki lah. Okay. What was the name for it? Kau tahu? Meshka. So aku Syang aku like, bila kita tengok kita macam, asal lah budak ni pakai ni benda like macam bukan nak cakap tak boleh lah, boleh lah, suka hati dia lah dia pakai kan. Tapi like aku cakap Syah, kau imagine dia actually pakai benda tu setakat nak pergi, sebab dekat depan Lot 1 tu is park kan. Sebab dia setakat lagi park tu, dia nak diri tepi nak takut kau orang. Kau imagine dia setakat pakai tu nak takut kau orang ke? Alamak, kalau dia buat gitu aku mesti sound dia. Tak ada kerja lain ke? Dan aku cakap Syah, aku teringat aku dapat video-video kelakar Indonesia. Mesti kau pernah tengok yang budak-budak tengah jalan kat macam lorong ke atau dekat pavement. Habis tu tiba-tiba hantu keluar. Orang takut-takut kan. Betul. Itu ada yang dah termasuk gaung lah kan. Betul. Ada yang pingsan on the spot aku tengok. Ada dah terkejut rabak ni tau. Diorang punya prank kat sana dahsyat Real. Real lah. Aku nampak ada yang diorang satu ni, ada budak-budak ni tengah, aku rasa tengah high chance lah diorang tengah main Mobile Legend lah. Dekat macam pondok ni. Atau ada satu orang ni kat tepi, dia setakat campak, kau tahu stack kepala kat atas tu. Semua lari lah siul. Berterabur tu. Diorang memang they take prank to the next level lah. Next level lah. Itu kalau kira macam kita punya members kena boleh trigger tau.
Betul. Saya boleh terus kejar saya tepuk. Imagine kalau itu Syah, kau tengah jalan kat park tu kau tengah jogging habis tu tiba-tiba budak tu keluar macam gitu. Dia macam diri straight je kat depan kau. Apa kau the first thing kau akan buat? Dia antara dua. Dia antara aku sepak ataupun aku semua hayal. Dia tak habis-habis ke sebut ayal tu Sebut ayal kau kira kan lepas tu kau pingsan ke atau apa? Aku yang pingsan. Tadi dia yang lari pasal Syah hilang. Dia sebut hayal tu terus Syah hilang. Gaib. Tak ada dah. Tak, Sebut tapi ayal okay. tu ayah. For real lah. Aku rasa kalau aku kan, aku lari lah. Aku rasa aku pun lari. Aku lari. Tak, bukan lari pasal aku rasa kita lari bukan pasal takut. Lari sebab terperanjat. Betul lah, betul. Mungkin. Kalau for real aku kan ada chance apa tau. Aku keluar ni suara jantan ni. Macam kau tahu macam pakai gitu. Macam bodoh lah. Macam aku maki lah. Maki normal. Aku ingat satu video dulu. Apa? Ya. Bila dia buat suara gitu baru aku teringat. Yang video yang kau baru keluar daripada mandi ke apa tak? Okay. Habis lepas tu kau terperanjat dengan kau. Habis kau wah. Dia suka saya dulu banyak tau. Alamak dia tu. Aduh Kelakar saya. Tapi okay, what Yes, will the first word yang korang akan keluarkan bila korang bila korang terperanjat, the first word korang akan keluarkan tu Okay, apa? kalau aku for real lah sorry lah. I think PKM lah. Aku PKM. Ya, aku pun PKM. Aku ada chance PKM lah. Aku astagfirullah. Play safe saya hari ni. Jadi tak real lah. Ramadan We Karim. don't judge. Tak, aku rasa aku pun PKM juga. Ada chance lah PKM first lah. Itu the Atau basic lah, basic M lah. lah atau MK lah, MK. MKP lah. MKP lah. MKPL. Aku rasa aku pun panjang gila lah. PKM, KPL, BTU semua. Kira pakai lewat. Maki pakai lewat. Ada tau dulu. Sebakul lah kasih. Kau ingat lagu tu? Lagu gangster lama tu. Oh ya. Dia maki dalam satu bakul. different language in 30 second. Aku rasa Guinness World Record lah. Lepas pergi makan canpak. Itu dah lama siapa. Betul tu lama lah. Tapi itu prank lah kalau betulnya aku tak tahu lah. Orang cakap kan bulan puasa benda-benda ni semua di lock up lah. Betul. Kan? Tapi tak bukan lah semuanya lock up. Betul. Dia minor one je. Tak ada yang kena chain dengan orang dia. Kau nak gimana? Okay tak. Okay. So diorang kata bulan puasa apa setan kena ikat kan? Ya. Jin is actually setan lah. Semua lah. ya ke? Tak, dorang- Yang sewaktu dengannya lah. Semua kena lock lah. Okay, from my Aku nampak banyak yang tak kena. Itu lain. Itu lain. Itu bukan jin. Itu Yang physical ni. Itu jin kira macam jin tak nak sebut lah. Jin trouble tak, tapi okay, setahu aku kalau salah aku lah. Betul. Apa yang aku pernah dengar diorang cakap is memang betul jin kebanyakan kena gari. Betul. Tapi itu semua more to like the minor one. Dia kira kan tak strong doh. Mana yang tak strongnya ya. Yang satu orang ni semua kira Yang pakai lawyer ni semua boleh fight lah. Lawyer je semua boleh ada fight lah. Itu apa aku dengar lah. Pakai lawyer. Janganlah kita jangan ke sana lah. Nanti tafsiran dia macam bukan-bukan lah nanti. Tak lah, ini macam aku cakap ni aku pernah Betul, dengar betul. lah. Kalau lawyer Aku nak tu juga je berbual. Dah lama tak berbual pasal ni. Dah bukan aku terpaksa play safe main line Yang penting guys kan, kita be the best version of ourselves lah Ramadan ni. Okay, dia jangan nak lari dia tu ada segway. Okay, tapi cakap pasal segway. sorry last aku nak cakap pasal tarawih. Tadi kau cakap pasal Indonesia ni. Aku semalam ada berbual dengan kawan aku dekat Indonesia. I think lah in Indonesia ada satu tempat, it's very viral. Aku rasa last few years dah keluar video tu. Ada satu tempat dorang solat tarawih laju gila. Oh ya, okay, aku nampak. yang dorang baca Al-Fatihah walad dolin amin macam gitu kan. No, the thing is no aku tak kisahlah dia nak baca berapa laju ke dorang berpasal lah gitu kan. Tapi orang-orang yang jemaah tu kira dorang pun dah tahu. Pasal macam kalau kita kena macam gini ustaz walad dolin, kita mesti macam amin. Maybe kita macam lost lah. Kita lost lah. Kita macam apa sih ni baca laju gila. Tapi diorang semua dah anticipate tau. So dolin amin Allahu Akbar laju gila tau. So aku tengah cakap dengan aku, kira kat kampung tu ada chance diorang macam okay ni hari dah tahu apa nak buat. Okay. Turun in few second akan cakap amin. Itu consider diorang leg day tau. Itu cardio rabak. Dah nak jadi burpees Tak, okay, so aku recently pun nampak video tu lagi. Tapi di sana diorang ada
Diorang macam stitch together 3 different videos. Okay, semua at their own speed tau. Okay. Kira kan the first one yang tadi kau cakap tu, diorang macam letak satu watermark kau ada apa. Macam ini is 50 km per hour punya solat. Habis tu bawah like 100 km per hour. Terus bawah paling laju light speed. Oh, ada apa? Ada tu, tak boleh. Ada yang dah Allah Akbar. Dah dia dolim semua tak dengar tau. Oh, Dolin pun dah tak dengar. Tak Kira dengar. dah rabak tu. Dah rabak je. Tapi alhamdulillah kita kat semua kita tak nampak macam Betul lah, itu. betul lah. Okay, tapi cakap pasal tarawih, aku cuma ada satu soalan je. Okay. Usually kalau korang boleh jawab lah, masjid mana yang korang usually pergi tarawih kat Singapore? Paling dekat dengan rumah macam Ya, sini kan? untuk aku is kat Bangkit lah. Ya. Bangkit kau? Aliman. Dekat Dulu aku selalu dulu pergi kat Al-Ansar ataupun Al-Kaf. Al-Ansar. Yalah beduk tu. Al-Kaf, ya. Ya. Aku suka pergi dengan member aku, kita suka pergi dekat this place dekat dengan Yunus. Dia dekat dalam, aku asyik lupa nama tempat nama masjid dia. Okay. Dekat Dia Yunus. Kat Yunus dia bukan dekat yang besarnya, bukan besarnya. Dia yang kat landed property. Oh, dekat dengan MRT situ lah. Khalid Masjid Khalid. Ya, aku rasa masjid Khalid. Ya. Maybe. Aku kan kau referring to Masjid Kasim Bunyi apa tu? Sorry, Okay. aku Kasim atau Khalid, either one lah. Tapi aku tu Tapi kalau landed property dia sebelah daerah Kembangan dia sebab dekat situ. Dia dah dekat sana dengan ada Jucat tiga. kan? Sana ada 3. Tak. Yang dekat dia Jucat bukan Khalid lah. Yang besarnya. Yang besar is Darul Aman. Darul Aman kan. Darul Aman yang betul-betul depan junction dekat PKMS correct. tu. Dan yang aku Sebelum tu ada masjid yang dekat dengan Cahaya Seafood Restaurant. Tu tak silap aku Masjid Kasim. Ya, so okay, technically daerah sana quite a lot of masjid. Okay. Ya, so tapi yang aku tahu dia dekat some landed punya ni lah. Khalid ke Kasim lah maybe lah. But aku memang aku suka pergi sana lah. Ada reason kenapa kau suka? Aku ada reason lah. Asal boleh share? Ini boleh. We listen and we don't judge, okay? Tak sebab sana laju. Oh, laju. I see. Tapi bukan listen but we don't judge. tapi bukan 10 km per hour punya lah. Bukan Dolin Amin bukan lah. Bukan. I see. Dia kat sana usually for berapa tahun aku rasa quite laju lah. Aku tak belum ada masjid in particular, tapi kalau wherever the masjid is, kalau yang imam dia kata bangsa baca apa dia panggil mahraj macam sedap kan. Tu ada macam aku suka. Dia macam aku boleh terlelap tau. Ya. Ada yang kira dorang ambil Al-Fatihah kan. Macam okay, kita ambil yang walad dorang. Jangan ketawa. Kau tengok aku kan judging sia. Tak ada. Aku tengok kamu salah. Tak adalah dia punya legal-legal tu macam sedap kan. Tu nanti bila kau nak amin pun takut kau terikut tau macam amin, tapi taklah. Tak, aku sebab tadi kau cakap boleh terlelap, so aku tengah imagine kau kalau tengah gini gitu kau orang semua dah Allahu Akbar, kau macam kat situ macam terlelap betul-betul. Okay. Kalau time solat tak ada lah. Tapi kalau yang kau tahu solat Jumaat ni, that time kan orang puasa kan, boleh tahan lah Syul. Dia tengah khutbah kan, boleh tahan lah. Usually kalau kau tengah duduk dengar khutbah, usually mata kau merah. Betul. Dah sending lah. Jujur cakap aku dah sending lah. Tapi kau pernah tertanya diri kau macam tengah khutbah tu kau tak macam tersending ke terlelap ke apa, kau tak fikir sebelum ni sebelum aku masuk aku tak rasa penat pun. Bila betul masuk lah, je aku betul. rasa penat. Taklah, bukan lah. Memang dia bukan pasal penat lah. Dia pasal bila kau tengah solat tu, kau tengah berjemaah, kau tengah ikut, hati kau tenang apa? Betul. Suara dia kena, suara dia macam tenang. Tak, pasal this thing pernah happen to aku dengan kawan-kawan aku. Kita datang Qiyamul Lail dekat Masjid Kasim. Qiyamul Lail nice. Yeah, so bila tengah Qiyamul Lail tu, dan after that pagi tu bila solat subuh kan, what happened was one of kawan aku bila time tengah sujud tu dia tertidur. Tapi honestly aku tak tahu whether it's salah ke tak. Okay, it's not, I guess it's not wrong. Tapi lepas tu dia just cuci muka dan dia sambung balik sendiri. Yeah, but yeah lah, it's very calming lah. Pada aku lah, it's bukan pasal apa lah actually. In addition juga, the thing is bulan puasa ni memang kau tahu, kau tengah puasa memang penat dia punya energy letih level letih. Okay, so
for one instance, ni dah not tarawih The other day aku tengah kayu lah, habis aku puasa. Sekali aku dah sampai di tempat, aku ambil Grab Express kan. Aku dah sampai di tempat, habis this person dia cakap aku, can you wait for can you wait for a while? I'm on my way to office, dia cakap aku. So aku cakap dia, okay lah, what time will you be here? Dia cakap aku 1:10. Aku tengok time tu, it was about 12:57 gitu. Okay. So ada So aku cakap dia, okay, about 10 minit, kasih dia 10 minit. Aku cakap dia, tu aku depan office dia macam ada tempat duduk aircon. Tu aku ambil gambar, aku cakap I'll be here. So aku duduk situ, and jujur aku terlelap. Tapi the next thing aku tahu, ada orang kejut aku. Aku tengok perempuan ni tengah kasih aku ni lah, yang benda yang nak hantar ni. Aku cakap this one send tu ni. Terus aku tengok, okay. Aku tengok time dah 1:17 So aku rasa 15 minit power nap. Aku tak tahu aku ngorok ke apa kat situ kan. Dengan helmet kat sebelah. Aku dengan shade kan, dah rabak. That's the thing lah. Bila buat puasa ni memang ngantuk sikit lah. Banyak cabaran lah, banyak cabaran. Tu hari pun aku cakap dengan wife aku, okay, I ada target, I nak hit this amount lah, gini-gini. Tak sampai. Pasal apa lah, aku dah nak terlanggar kereta, aku dah tertidur lah bawa motor. Dah dangerous. Tu aku cakap wife aku, tak apa, balik nak tidur lah. Balik betul-betul knockout lah. Okay lah, at least kau tahu that is the, kira kawan kata apa tu, that is the line lah, the time to go home lah. Yes, go home lah. Alright. Aku recently pun buat delivery. Aku tadi sebelum datang sini aku buat delivery. So dah tengah puasa kan, jadi aku all the way buat, kira kan kau tahu like okay, ini aku cakap je lah aku recently aku kalau naik motor aku suka dengar lagu ke dengar podcast. So aku baru-baru ni aku macam malas nak dengar benda-benda semua. Tu aku dah macam kau that time Yasin, at one point of time kau buat ni benda juga, all the way buka surah. Oh yeah, of course. Aku ni all the way buka surah. Tu aku tahu all the way aku pergi buat delivery. Boleh kata tenang memang sebab dengar surah. Satu just relax lah. Tu last order aku is a stack order dekat Popeye. So lagi pun tu dah penat. Aku dah penat. Okay, so dia cakap okay, let's say dia ada order 1, 2, 3. Okay, so first is order 1 dengan 2. Okay, dah siap. Sekali order 3 masuk. Sekali order 3 je kau, okay, 10 minit siap. Okay. Aku dah duduk tepi, relax je, tunggu sampai dia siap, baru aku keluar dari Popeye. Okay, ada energy sebab dah relax sikit kan. Baru sometimes we need Yalah. Anyway, just a very quick short story. Cakap pasal surah ni kan, tu hari aku ada kita I think it's even before bulan Ramadan. So kita kira macam pergi makan lah. Usually kata macam nak cakap last dinner merepek kan, tapi before Ramadan macam tangkap vibe kan. Masa time kan bazar kan dah buka semua. So kita pergi, habis kita, it was very long. Aku dengan members aku, dengan wife aku, dengan anak-anak aku semua keluar makan sampai ke 12 pagi, lepak sampai 2 pagi ni tau. So okay, dia drive lah. So aku dengan wife aku semua tumpang. So bila nak balik, okay, on the way tu, all the way tau, dia main lagu reggaeton, lagu clubbing power lah. Masa tengah hype kan. Sekali bila pada makan dah balik, dia cakap aku, Sin kau drive lah. Tu aku cakap dia, okay, aku drive. Habis dia kontrol kereta dia, biarlah dia nak buat apa kan. Sekali dia kontrol aku. Bila pak aku drive, dia main surah-surah. Alamak. Terus aku cakap dia, wah kau belakang semua dah kicap tau. Kira wife aku semua dah terlelap lah. Anak aku semua dah berterabur, dah tidur kat belakang. Dia kat sebelah, dia on surah. Cakap ni relax sikit, relax. Dia dah tarik dia punya seat kan. Aku cakap, wah kau, aku drive kau on macam gini main lah reggaeton, jadi aku boleh drive balik kan. Tapi itulah, kadang-kadang kan JB tak, kita makan kat apa tu, 89.7 Supper Club. Kan kita pergi bazar 89.7 punya sweet and sour. Changi ke yang dekat ni? Paya Lebar. Depan MRT depan tempat kerja lama. Yalah, depan Jalan Afifi tu. Ya. Okay, tu cakap pasal kita go back to solat sikit Okay. Aku buat tanya korang, okay, jangan cakap time puasa dah. Okay. Bila-bila je solat. Korang ada macam cerita-cerita kelakar bila korang nak solat tak jadi ke, atau benda yang buat korang ketawa ke, atau apa? Korang pernah alami that? Dah lama lah. Aku ada satu cerita ni aku nak bilang. Boleh, silakan. Aku pun ada, tapi aku tak tahu aku nak cerita kan ke tak. So kau fikir dululah. So tempat kerja lama aku, yang kita akunya, before aku tukar kerja ni, dia ada bilik solat. Okay, so aku dengan kawan-kawan aku usually kita solat in group lah. Okay. Baik Zuhur, jemaah puasa, jemaah dalam di bilik solat. And bilik solat dia kecil. It's kecil. Then semua that time kita solat around 7 people. So semua dah lain lah. Satu imam,
Lepas tu kawan aku semua dengan aku berdiri lah. Then kawan aku ni satu ni kat ujung. Dia betul-betul kat cornernya. Kan? Kat corner. Habis tu is very tight lah. Sebab kita ramai apa? Correct. So satu kali ni dah tengah ada Dolin Amin terus baca the second surah. Terus kita pergi rukuk. Kan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Terus nak bangun. Subhanallah liman hamidah kan. Sekali bila member aku bila dia nak bangun. Sekali dia habis Subhanallah liman hamidah. Sekali dia punya pantat terlangkar timbuk belakang. Okay. Terlangkar timbuk belakang. Terus dia tersungkur ke depan. Then dia yang kepala tak timbuk. Alamak. Atau aku pula happen to be the third person sebelah dia. Terus aku dengan kawan aku yang second ni dah terkikik lah. Kita dah kikik. Bukan dah kikik tau. Aku tak boleh stop. Aku dah macam I see. Aku dah sampai kau tahu kan kau nak tahan ketawa kau gigit kau punya cheek. Betul. Aku dah sampai tahan tak boleh tau. Dah tak boleh lah. Then itu baru second rakaat. So kita ada 4 all the way duk sampai ada 4 rakaat duk. Aku tak boleh stop kata aku bila dah ingatkan dah okey. Dah bangun Allahu Akbar. Terus dah rukuk balik terus aku nak bangun terus aku teringat balik. Terus aku all the way duk gigit. Dah geli hati lah tu kira dah geli hati. Terus kawan aku tepi semua. Semua okey, semua tak ketawa. Cuma aku dengan member aku yang kita 3 ni aku dah okey all the way. Terus dah habis solat. Terus dah habis dah buat doa semua cakap aku dengan dia nak ke solat balik. So, kita dia tadi ketawa. Tu dah terus sebelum solat balik semua dah kiki. Kau pergi langgar timbuk tu buat apa? Alah, tapi memang bila benda-benda gitu jadi dia punya geli hati susah nak kontrol. Kontrol? Astagfirullahalazim. Susah nak kontrol. Maafkan saya ngantuk ni tengah ngantuk ni. Dah buka kan. Betul. Adik ni ikan apa dik? Ikan kontol. Ikan kontol. Ya, itu aku punya like one of aku punya aku rasa unforgettable funny solat story lah. Okay, aku ada tapi dia tak kelakar. Cuma dia test aku punya iman. Cuma back then I was young and aku shouldn't have done what I did. Aku nak minta maaf kat budak tu. So inilah the glimpse of the story. So ada biasalah budak-budak very rowdy kan dorang macam dorang lari-lari kita tengah solat. Sekali aku dah tempat ni. Memang budak ni aku dah kira dalam hati aku dah aim. Aku cakap alamak dia ni lari. Habis aku tak tahu bapak dia mana satu pun. Aku time tu pun masih aku rasa probably ITE ke secondary school lah. So aku tengah solat, aku tengah sujud. Kata budak ni buat apa? Dia dah tepuk kepala aku so. Habis aku tengah sujud kan macam kena tuk kan. Aku dah aku tahan. Aku continue solat. Tapi kau tahu macam tak tahu lah dalam hati aku macam kau tunggu sekejap lagi kau tunggu. Sekali aku rasa it was tarawih lah. Yeah, it was tarawih. Okay. Member aku pun dah kekek lah. Member aku kat sebelah aku dah kekek aku. Terus aku macam relax sekali dah tupat tu kan. Kita kata yang macam in between nak continue the next 2 rakaat tu. Budak tu tengah lari-lari. Okay ni aku minta maaf lagi dengan budak tu. Aku should have done this. Tapi aku keluarkan kaki. So dia dah jatuh. Aku depan sungkur lah. Tersungkur lah. Lepas tu dia tengok aku. Habis aku macam buat muka garang lah. Tapi budak tu dah cuak lah. Dia tengok aku kan. Tapi lepas tu dia tak tepuk lah kepala aku kan. Tapi kau imagine lah kau kena tengah sujud tu. Randomly dia datang tepuk kepala. Dia tepuk kepala Syul. Habis aku cakap alamak. Habis aku dah tawakal lah kat bawah tu kan. Okay. Tu aku dah okay tak apa. Betul. Tapi bila aku macam duduk antara 2 rakaat tu kan, aku tengok macam aku cuy dia sikit kan. Aku dah dalam hati aku cakap tunggu kau. Sekejap lagi mesti kau kena. Ya, faham. Okay lah, ni benda masa lalu. Betul. Macam ada nak share apa? Aku tak nak ceritakan. Tak boleh. Nanti aku ceritakan. Nanti ada off air lah. Okay, ni too deep lah. Pasal for real lah. Kalau for real lah kena bilang bah. Betul. Tapi tak apalah. Ada time tak? Ada lagi. Pasal aku punya kan. Aku dengan kawan aku kira waktu solat Jumaat. Tu kita ketawakan benda yang tak sepatutnya kita ketawakan. So lepas tu aku tak nak ceritakan. Alright, boleh lah. Up to korangnya imagination. Tak ada, kalau siapa betul-betul nak tahu story dia pergilah PM. PM Syah. Atau tak korang follow bagi kita nombor naik kita bilang. Cik macam apa? Tadi kau check kita ada time lagi apa? Ya, aku actually nak ajak korang pasal makan. Pasal makan. Boleh. Pasal makan ni. Tapi I mean this not so much about makan cuma. Okay. Let's start dengan a very recent one. Case semalam kau tahulah video-video ni semua kan. Kat TikTok ni yang FYP kita ni kan. Kalau bulan Ramadan je mesti orang keluar kan. Ya, so semalam ni aku attempt satu ni tau. And aku tak tahu asal lah. Bila jap.
one thing yang aku look forward to what do you call these videos? Food videos, cooking videos during Ramadan. Yalah. Aku look the details yang aku look is number 1, dia tak leceh, bahan senang, and kira tak banyak macam washing tau. Alright. Netflix mana dah lama aku tak dengar. Netflix Kejap bagi aku check mana satu. Aku ni kadang-kadang lupa pula. Betul. Tak apalah, next episode boleh. Rindu je. Betul. Netflix lah. Yes, so semalam apa tu? Okay, so semalam Kontol tak bukan aku main handphone. kontol. So aku tengok ni video kitanya abang Khairul Aming lah. Dia ada buat satu ni chicken tenders. Honestly I'm not a fan of chicken tenders lah. Tapi ni kali dia buat dengan sour cream sauce. Oh, alamak. Habis dia punya chicken tenders dengan macam chili oil gitu. Ya. Aku pun dah tak, kau tahu lah tengah baru pukul berapa tu aku tengok video 3-4 kan. So aku dah semangat tau, semangat gila nak buat. So aku cakap dengan wife aku, okay aku nak pergi Sheng Siong, nak pergi cari barang-barang lah. Alright. So paling dekat rumah aku is Sheng Siong. So turun cari-cari, tak ada, tak cukup barang. So aku cakap, I rasa nak pergi NTUC lah, I nak hypermarket, aku cakap gitu lah. So wife aku pun layan aku, cakap jom lah pergi lah. Puasa kan, so kita pergi hypermarket. Just to carry on the story, kita memang ada memang nak pergi buka kat rumah member aku sama member aku punya birthday lah. Okay. So aku cakap kita kill time sikit pergi hypermarket. Okay, kita dah cari barang semua. Okay, ada a few more things je, macam maybe 2 ingredient tak cukup tau. So kita dah pergi buka semua, and kita balik almost dah pukul 12 pagi. Alright. So bila balik tu, aku masih tengyang-nyang lah video tu kan. Dia celup dengan tu sour cream sauce. So aku cakap wife aku, pukul 12 pagi ni kita dah sampai rumah, anak-anak dah tidur. Aku cakap, babe, I rasa I tetap nak buat lah. Wife aku cakap, serius lah, dah pukul 12 pagi tau. Dia cakap, tapi I daripada ni lah, dah menggidam dah I nak tu benda. Tu wife aku cakap, I nak tidur lah, you punya pasal lah. So pukul 12 pagi aku turun balik Sheng Siong, cari lagi 2 benda tu. Kira aku nak beli chicken breast semua. Buat ikut exactly apa dia cakap. Alamak. Time kau buat tu kau ada macam tengok video? Of course, pause. Kira pause tau. Pause dengar 1 sudu paprika, serbuk paprika. Aku pause 1 sudu. Tengok ni, buang sikit, letak. Kata macam gitu. Dah mood. Kali aku rasa macam maybe macam mango bosku cakap, siapa kasih sedap? Allah kasih sedap. Betul tak? So aku rasa memang dah rezeki aku. Aku dah buat. Tengok okey lah, dia tak menjadi exactly. I mean dorangnya videography is up there, dorang akan look very enticing, very nice kan. Okay, aku buat dia tak ni, tapi bila makan, alamak. Memang dia that sauce kan. Okay, the thing is sour cream sauce ni ada banyak resepi. Ada yang lagi detail, ada yang nak lagi extra flavor ni semua. Tapi that sauce yang dia buat is simple. Sekejap 1, 2, 3, 4. Dalam 5 bahan, tak payah nak masak-masak, tak payah nak blender, setakat tuang. Apa macam gaul-gaul sikit, settle. So aku macam betul tak betul lah ni, so aku buat lah. Menjadi ya dia lah. So ada telan Leo ni sekarang So yes lah, aku harap mana? Tak apa. Tadi sebenarnya aku dah tanya dia mana. Betul. Tapi okay lah, the thing is kita punya lidah semua pun lain-lain. Of course. So maybe macam okay, untuk wife aku cakap little bit too potent. Pasal macam kuat sangat rasa dia. So maybe kita kena kurangkan sini sana lah. Tapi untuk aku okey je kan. Dah tekak puasa, suit dia lah. Betul. Tapi baik. Korang macam ada video yang macam korang pernah attempt ke untuk buat daripada all this? Honestly kan, honestly ada. Tapi why not kita bring it this topic to the next episode. Tak. Yeah, sebab for now kita nak bagi korang pendengar dengar lagu yang tadi kita baru dengar. Lagu dia memang sedap gila. Bukan sedap untuk makan, sedap untuk mendengar. Memang siapa-siapa yang suka rap, sour cream sauce. siapa-siapa yang suka rap, okay, alright. Korang boleh lah, like this song. Jangan mana sebab kita akan before that. Yes. Podcast ini disponsor oleh kau lupa Crunchy Crumble. Aku baru nak tanya. Aku nak cakap lah, Crunchy Crumble SG. Jangan lupa follow dorang kat Instagram, Crunchy Crumble SG. Okay, Crunchy Crumble SG. Okay, ada that loading ada. Okay, jika kepada siapa-siapa yang tak tahu dan baru dengar kita punya podcast ini, so for Crunchy Crumble SG
Crunchy Crumble SG. Okay, so perisa-perisa yang mereka ada adalah Cornflake Cranberry Cookies, which is Udin punya favourite. Okay, Yes. Chocolate Coated Cornflakes, Cornflakes Honey, dan juga Cornflakes Honey with chocolate chips. Betul tu. Dan jangan lupa jangan lupa apa? Jangan lupa bila nak buat purchase tu, gunalah promo code kami BYB Raya untuk dapat 15% discount bila kau beli 2 botol bila korang beli 2 botol ke atas ni. And I repeat again, kita nak minta maaf, the promo code will end on 14 Yes. this Friday. Yes. 14, so jangan tunggu-tunggu. Yes, jangan tunggu-tunggu guys. Sampai Friday je. Ini collaboration sekejap. Memang dia punya cookies sedap, korang kena try. Kita tak tipu, kita semua memang suka makan. So kita akan berbual lebih pasal makan lepas ni. Okay, jangan ke mana-mana. Before that also, saya nak minta maaf. Kalau kita bertiga ada tersalah cakap, terkasar bahasa, terkurang konten, tercakap benda yang bukan-bukan, kita nak minta maaf daripada hujung ke hujung. Alright guys, dengan makin itu kita back abas Korok Asam. Enjoy the song. Zaman sekarang macam-macam berlaku, macam-macam boleh buat, hasil demi hasil, macam-macam cara nak cari rezeki. Tapi kadang cara yang salah, ada cara yang betul. Lebih baik kau layan. Ya, budak boblok we know, jangan main kain tapi saing-saing. Budak hingus super flex, kena check again. Westside benda kami bukan macam-macam satu macam, tapi takkan macam-macam lain. Macam bicara malam lain, siang lain, layan barang lain. Jangan main-main. Sneakers white, mata putih, hoodie up, snapback with tight, tarik layan sarbat. Anak kota singa steady lah, we lead you up. Sebab sampan jangan kejar asap layan 05. You talk when we caught block. We got no time to play knock-knock. Gonna strap clock, otak tak block. Anak jalanan tapi hati top rock. Ya, tapi hati top rock. Westside, Westside, jangan lupa bawa blok, pakai rounders dan carom juga. Malam cara lain, siang cara lain. Adat jaga anak rantau, run the show now, jangan risau. Lu bobo champion tapi dalam group chat. Budak Westside on the grind, tak ada time for bull and shit. Defend our throne, no BS, jangan lupa darjat. Kami bukan book smart, kami street smart. Rap game flow macam X game. From Jurong to Bedok, semua angkat tangan bicara. Malam lain, keep it real, no pretend. Siang lain, boss up sampai dunia kiamat. Ya, anak pula kota singa mati spotlight maki. Kami bukan cabur, kami bawa legacy. Westside steady bomb pipi. Jangan kacau, bawa blok kami chill tapi hati tetap bau-wow. Macam bau-wow, boleh dabau. Now watch out lah, dah habis dah. Watch out dulu.